Ada orang kata apa ada pada nama. Jangan buat main-main kau mah. Ni satu kisah lah. Kisah seorang suami ada bini dua. Bini yang pertama bernama Khadijah. Bini yang kedua bernama Hasanah. Pada mulanya hidup dia ni dengan isteri pertama je lah, Khadijah. Toh macam mana udah nangkap lagi seorang. Jadi kebetulan pula bini nombor dua nama Hasanah. Diceritakan suami dia ni rajinlah solat berjemaah di rumah dengan bini pertamanya. Tapi masalahnya setiap kali solat berjemaah, bila bab nak baca doa selepas solat tu, dia tahu sikit-sikit je lah. Dia tahulah Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu yang dia tahu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kata dia. Udah melenting bini nombor satunya. Apa kojanya abang ni, katanya. Tak habis-habis nyebut bini nombor dua. Mana gayanya teman ni bini nombor satu, katanya. Ada udah sama-sama dulu belajar sekolah Arab pun setakat setahun dua, tak faham. Udah jadi bergaduh besar dia dengan bini nombor satunya. Udah tak tahan dia dengarnya. Boleh perin lah lakinya atas sejadah. Yang kek je jiran sebelah dengar.